sama pun tak apa. Okey, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang dapat skor paling tinggi untuk di Ramram? Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Tadi kita nampak. Okey, boleh? Boleh realistic. As long as ekspektasi kita realistic, shouldn't be a problem. Ya, kita manusia kan, kita nak designing in a certain way. So of course kita akan ada ekspektasi. Kita tak boleh lari daripada ada ekspektasi. So kalau kita letak expectation, masa macam it doesn't make sense. You can put expectation, tapi masa ni ada realistic supaya bila kita communicate, it makes sense kepada orang yang sedang kita bercakap. Okay, thank you. Good answer, realistic. Okay, boleh berikan 100 markah untuk kumpulan Syakir Junai. Lagi? Ya? Trust issue. Oh, okay. Cuba Puan Jaya. Maksudnya trust issue boleh halang dia sebenarnya lepas cinta. Tak dengar? Tak dengar? Macam video. Actually, relationship dia ada banyak way. Dia macam kalau relationship, kalau kita tak ada trust dekat partner kita, sampai dia tak ada, rasa sampai dia macam tak percaya lah. Macam tu kan. Dia akan buat dia rasa macam tak boleh nak convince dia. Prasangka. Dia kepercayaan telah diberi, pengkhianatan kerap berlaku. So lama-lama dia dah tak percaya, and then situ walaupun apa pun dibuat, satu pun tak pandang, dah lawak. Okey. So macam dia cuba memenangi hati dia, memulai bahasa cinta dia tapi tak terima dah. Sekali dua mungkin kali ketiga keempat mungkin tidak. Tapi ada tak macam seseorang tu lah, macam wife saya. Cuma bagi satu peluang. Kalau satu peluang tu dia ni takkan ada kesimpulan. So you choose. Okey. Okay, terima kasih untuk penjelasan tersebut. Okey, satu semangat untuk Puan Portugal. Thank you. Ada lagi? Ya, ada. Yes. Oh, cemburu. Macam mana cemburu? Sorry, tolong ulang. Main badan tadi. Okey. Sekarang kalau tak kerja pun ikut seluruh juga macam aku dengan dia kita sama, tapi kenapa dia selalu orang nampak, aku tak nampak dia Islam. Yeah, actually it does happen now, unfortunately. Ada kalanya pasangan cemburu kepada pasangan sendiri. So itu pun boleh menjadi penghalang kepada bangsa cinta. Okey, satu semangat kekumpulan. Bila kita kata terima kasih kerana awak banyak membantu. Yes, awak boleh buat. Jangan give up. Sikit lagi awak mesti boleh tu. Kita kata penghargaan. Okey? Alright. Kedua adalah masa berkualiti. Bagi yang dapat banyak B, masa berkualiti. Apakah maksud masa berkualiti ialah dia sebenarnya bukan merujuk kepada you kena luangkan masa dengan saya berjam-jam. No, not exactly that. Kita jangan salah anggap ya. Masa berkualiti seseorang itu maksudnya kita kena luangkan masa yang sangat lama dengan orang tersebut. It's not about the duration.
It's about the quality of the time. Ketika you meluangkan masa dengan saya, adakah kamu mendengar apa saya sedang cakap tanpa melayan handphone? Ketika saya sedang cakap, adakah kamu sedang mendengar? When I say I would like us to have more time together, waktu saya nak kita makan dinner bersama-sama, adakah anda fulfilling that realistic expectation? Kenapa? Dia boleh makan sendiri ke? Sorry lah, saya tak dia kan. Dia boleh makan sendiri ke? Kenapa dia nak please have dinner together with me? Please have coffee together with me? Kenapa? Kalau dia lapar perut dia, kalau dia lapar, dia isilah perut dia kan? Sebenarnya dia tunggu orang tu lapar. Tetapi dia nak cipta rutin. Rutin itu adalah satu cara dia nak create memory. That's the thing. So, jangan kita rasa annoyed lah kan. Dia mungkin, you nak budak kecil nak makan pun dah kita dah makan bersama. No. Dia nak rutin to that moment. Dia nak perhatian tidak berbelah bahagi. Dia nak dijadikan sebagai center of attention. Kalau bukan dengan kita, kalau kita spouse dia kan, kalau bukan dengan kita, dengan siapa lagi kan kita dengan jiran ke semua lah kan. Yes, apa? Dengan spouse lah dia berhak untuk minta attention. Let's be realistic. Betul. Okay. Alright. Okay. Next, receiving gifts. Okay, baiklah. Mungkin ada yang dapat banyak sebuah kursi. Jangan rasa susah hati. Saya tak judge anda pun. Anda bukan materialistik. Okay. Tak salah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada yang dapat skor banyak tinggi untuk C, iaitu menerima hadiah, tapi kita dah mengaku sebab takut kena kecap. So, okay. I want you to know, sama-sama memahami individu ni, it's not about the gift. It's not about the price tag. It's not about the gift. It's not about the price tag. It's about the gesture. Action. Service lain pun. Now later. Itu later. This is gift. Okay. Gesture. Maksudnya, here, some chocolate for you. Tapi coklat itu yang RM10 daripada itu coklat ada daripada 7 ke kan. Orang yang suka gift ni, bila dia terima RM20 punya coklat, dia tak macam RM2 saya RM20 punya Ferrero Rocher. Dia happy. Gesture maksudnya tanda saya mengingati you. When I went to 7E, bila saya nampak coklat ni, it reminds me of you lah. Itulah maksudnya gesture. It's not about the price tag. Kalau anda belikan dia Ferrero Rocher ke apa sekali pun, dia macam alah, kenapa nak abang duit? Dia appreciate lah. Tapi tak semestinya mesti dia big gift. Okay? Orang yang macam ni, dia suka bila dia terima cendera mata, keychain, magnet, buku pelajaran kecil, highlighter. Cuma nak perhatikan apa benda-benda kecil yang dia suka. Kan dia suka earring. Untuk husband saya bukan dia saya suka masakan. So, kalau dia dah belikan saya hadiah earring yang simple, happy je saya. But I have to have different type of earrings lah, that's it. Ya, kita cuma perhatikan apa yang perasaan kita suka. So, jangan kita judge orang suka terima hadiah ya. Bagi dia, bila dia terima hadiah, otak dia kata, oh, maksudnya bila saya atau bila abang nampak benda-benda ni nak berikan saya, dia ingatkan you about dia. That's the thing behind it. Yeah? Alright. Okay. Next. Acts of service yang dapat kata ya. Maksudnya memberi bantuan dalam bentuk action lah. Memberi bantuan. Bertindak. Menunjukkan dalam bentuk tindakan. Tindakan. Iaitu memberi bantuan. Contohnya,
Okey, siang abang pernah abang pergi mandi dulu. Saya buatkan saya angkat sediakan dalam study room ke, saya buatkan kopi ke, atau husband saya so busy. Okey, kesian baru balik bekerja. Dia pergi mandi dulu, saya siapkan anak-anak. Kau bantu ketika senang sibuk. Sebenarnya butler. Ataupun mengambil alih sesuatu tugas bila kita nampak pasal kita kena struggle. Menawarkan bantuan. Kita basically membantu untuk mengurangkan beban dia. Kita memberikan dia space untuk bernafas. Kita berikan dia ruang untuk pulih sekejap. Yes, that is acts of service. Baik ya, tuan-tuan. Basically helping your favorite person or favorite people supaya mereka boleh rasa reduce beban saya sekejap. Okay. Last but not least, physical touch. Okay, not wrong. Ini adalah kita manusia. As manusia, especially kalau sudah berumah tangga ya. It's one of our need, human need. Okay, jadi orang seperti ini. Okay, kalau di kalangan spouse, this is referring to intimacy. Okay. Atau di antara rakan-rakan, apa dengan mengambil konteks kita as budaya Malaysia, kita nak juga ambil kira faktor jantina. Okay, bernyanyi tu kena berpada-pada lah kan. Maybe kalau sesama jantina tak takut. Especially kita dengan walaupun sama perempuan, saya tak boleh saja pergi sentuh orang tu. Saya hanya boleh sentuh orang tu hanya kalau betul-betul dah rapat. Okay? Okay, so kita tak tahu apa trauma yang orang tu pernah lalui sebelum ni. Especially kalau dia dulu pernah cedera. Hi, how are you? Tepuk kat belakang, baru pun dia macam dah triggered. No, kan? So kita betul-betul faham kita dah rapat dengan orang tersebut. Okay. So, contohnya menepuk bahu, high five, pegang tangan, peluk. Ini semua physical touch. Okay. Baiklah. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan,